Dari jual kuali kat pasar pagi ke CEO media makanan. Nak tahu macam mana Pin Yang boleh capai semua tu? So, korang mesti pernah dengar nama Pin Yang kan? Dulu dia ni cuma blogger makanan. Tapi sekarang ni dia CEO untuk Good Foodie Media. Tapi perjalanan dia ke tahap ni tak semudah yang korang fikir. Dulu dia start jual kuali dengan ayah dia dekat pasar pagi. Tapi sekarang dia dah jadi peneraju dalam dunia konten makanan. Macam mana dia boleh sampai ke tahap yang sebegini rupa kan? So, jom aku cerita. Pin Yang ni bermula dari bawah. So, dia ni dulu dia tolong ayah dia jual kuali kat pasar pagi. Tak ada latar belakang besar lah. Tak ada peluang yang besar. Tapi dia tetap fokus pada pendidikan. Korang tahu tak, dia pernah dapat 7A dalam UPSR. So, walaupun masa sekolah menengah dia tak cemerlang lah sangat kan. Tapi keazaman dia tu memang kuat gila. So, lepas tu dia pilih untuk teruskan marketing masa di zaman universiti. Sebab dia tahu marketing adalah kunci untuk dia capai lebih. So, bila dah masuk zaman universiti tu kan, dia tak berhenti belajar. So, dia intern dengan company WeChat pada masa tu. Dan masa internship tu, dia mula belajar tentang food apps. So, masa tu dia nampak data dan apa yang audience suka, dan itu yang buat dia rasa konten makanan ni boleh jadi benda yang besar. Tapi cabaran sebenar datang bila dia nak expand dari blog ke media sosial. So, kalau korang ingat tak, dulu banyak sangatlah blogger makanan yang dah popular kan. So, jadi dia kena fikir cara yang lain lah untuk bersaingan dia punya pesaing-pesaing ni kan. So, jadi dia buat keputusan yang besar. Dia tak nak just jadi blogger je. Dia nak pergi lebih jauh. So, Pin Yang mula buat video review makanan dan mula expand ke media sosial. So, dia mula dengan Penang Foodie, kemudian dia buat KL Foodie, so Johor Foodie, Halal Foodie dan banyak lagi lah. Semua page ni bukan sekadar bagi review makanan, tapi jadi platform untuk komuniti makanan di seluruh Malaysia. Korang rasa tak? Semua ni bukan benda kecil. Dan Pin Yang yang buat benda semua ni gunakan data, marketing digital dan konten kreatif yang sangat kuat. Jadi apa rahsia dia? Fokus dan konsistensi. Pin Yang berjaya sebab dia tahu apa yang audience nak dan dia terus adaptkan dengan media sosial. So, dari jualan kuali kat pasar pagi dulu tu, sekarang dia dah jadi CEO Good Foodie Media yang uruskan beberapa platform besar. So, dengan kerja keras, pengorbanan dan idea yang kuat, dia dapat membuktikan kalau korang tak takut nak ambil risiko dan sentiasa belajar, kau juga boleh berjaya dalam apa-apa bidang sekalipun. Kalau dia boleh, kenapa kita tak boleh kan? Korang ada impian nak jadi content creator atau usahawan dalam bidang makanan? Jom share pengalaman atau pendapat korang kat komen, aku nak dengar. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak kisah inspirasi daripada usahawan-usahawan yang berjaya di luar sana.